Ramai risau harga emas bakal jatuh sebab penemuan emas besar di China dan Turki. Tapi jangan panik sebab sebenarnya ia tak beri kesan besar. 1. Pasaran emas global sangat besar. Nilainya 20 trilion USD. Emas baru bernilai 88 bilion, kecil jika nak dibandingkan dengan pasaran. Kedua, harga emas ditentukan oleh faktor makro, kadar faedah, inflasi dan nilai dolar Amerika Syarikat. Bukan sebab emas baru jumpa, terus turun harga. 3. Masa lama nak keluarkan emas. Perlu kajian, pelaburan, bina lombong. Proses ini ambil masa bertahun-tahun, bukan sehari dua. 4. Permintaan emas global makin tinggi. India, China, Barat, semua ramai nak emas. Emas baru tak cukup nak penuhi semua permintaan. 5. China dan Turki simpan emas tersebut tak lepaskan ke pasaran, jadi bekalan tak bertambah, harga tetap stabil, malah makin menaik. Jadi jangan takut harga emas jatuh lepas penemuan baru. Pasaran emas luas, kuat dan permintaan makin bertambah. Untuk tuan-puan yang baru nak simpan emas, boleh gunakan kemudahan kumpul emas sikit-sikit melalui akaun emas Gap. RM100 dah boleh kumpul emas. Boleh refer pin video saya untuk bermula hari ini.